Bos, saya tahu you minat motor saya. Review lah motor saya. Bang, stiker LU boleh hodoh lagi tak? Biasalah bos, baru dah dapat lesen kan. Yang penting ikut undang-undang. Masa bike paling hebat yang pernah dibina oleh Yamaha. Bukan sport bike, bukan cruiser, bukan touring bike. Tapi pernah memegang gelaran motor paling laju di dunia. Yamaha VMAX 1002 guys. Dengan enjin 1198cc V4. Bos, itu bukan enjin baru MotoGP Yamaha ke? Tak sama. Enjin ini dibina berdasarkan desain enjin marine. Double wet cam pakai carburetor, 5 speed transmisi, liquid coolant, pakai shaft tak pakai rantai, isi minyak dekat tengah. Yang paling luar biasa, ada Yamaha V-Boost System ataupun Proprietary Active Intake System. Lain kata, bila RPM cecah 6,000, motor ini akan jauh lebih laju, memecut daripada orang lain. Macam VVA dekat Y16 ke bos? Pandai. Ada orang panggil dia Turbo. Bos, you tahu tak? Motor ini, gear 4, pulas kuat sikit, motor boleh sikit tau. Terlalu power. Itu sebab motor ini jarang nampak dekat Malaysia. So guys, dengan 145 horsepower dan 120 Nm torque, motor ini 0 hingga 100 Hanya perlu 2.65 saat. sebagai motor yang pernah diharamkan oleh sesetengah negara Eropah pada zamannya. Motor ini spoiler 18 inci, double disc depan, spoiler 15 inci, single disc belakang. Lampu depan, signal klasik pakai mentol. Lampu belakang, aftermarket guys. Memang hodoh lah LD. Bos, sopan sikit boleh tak? You kasar macam ni, macam mana perempuan nak suka? Oh, salah So guys, stiker L paling tampan di Malaysia. Sila ikut. Enjin guard original, air intake tipu-tipu, odometer dekat atas, RPM meter dekat bawah. Brembo RCS 19 depan, Brembo RCS 19 clutch guys. So guys, sebagai motor yang masih mengekalkan keterunaannya, motor ini merah metalik kombinasi chrome, tak pernah jatuh, tak pernah dicela maruahnya oleh mana-mana perempuan. Enjin V4, bunyi macam V8, exhaust original. Inilah bunyi dia. So guys, like, follow, comment, share untuk lebih motor seterusnya. Bos, ini bukan horn jual roti ya. Ini horn original Yamaha, teruna. Dengar pun tahu lah. Power. Bang, dia bukan teruna kan? Saya ada mini tau. You lah bujang telajak. Tak baik cakap macam tu.